Weh Karan, zaman sekarang ni dah maju kan? Semua di hujung jari je. Ya, saya pun setuju. Kalau dulu, saya ingat lagi, semua bahan adalah tradisional seperti buku dan sebagainya. Tapi kan, korang rasa betul ke bahan digital lebih baik dan berbanding bahan tradisional yang dulu kita pakai tu? Cuba korang fikir. Saya rasa bahan tradisional ni masih relevan walaupun zaman kita sudah moden. Tapi, bahan digital boleh digunakan di mana-mana sahaja. Seperti di rumah, sekolah dan sebagainya. Kan senang. Lagi satu, bahan digital ni menarik. Kita boleh membaca, menonton video, mendengar lagu dan banyak lagi. Sekarang semua di hujung jari je. Mudah kita nak belajar kan? Mungkin kalau siapa tak guna bahan digital ni, zaman dah maju. Kalau kita tak cuba, kita akan ketinggalan. Betul. Kita akan bergerak seiring dengan teknologi. Baiklah murid-murid, hari ni kita nak belajar tentang tajuk Kesultanan Melayu Melaka. Jadi cikgu nak awak semua buka muka surat 40 dan boleh baca dulu. Lepas tu kita nak belajar pasal tajuk ini. Weh, bosannya baca buku teks je. Banyak ayat panjang-panjang. Tak seronoklah belajar kalau macam ni. Kalau ada video atau animasi, mesti lagi senang nak faham kan? Betul tu. Cikgu, boleh kami gunakan bahan digital untuk belajar topik ni? Bahan digital? Macam mana tu? Sekarang ni ada banyak video interaktif tentang sejarah di YouTube dan Google. Kita boleh tengok gambaran sebenar zaman Kesultanan Melayu Melaka. Siap ada animasi dan suara latar lagi. Best cikgu, kena cuba. Wah, menarik juga idea ni. Jom kita belajar guna bahan digital untuk topik ni. Nak? Kan lebih menarik macam ni. Kita dapat tengok visual yang jelas dengan penjelasan dengan suara latar dan lebih mudah faham. Betul, inilah kelebihan bahan digital. Pembelajaran jadi lebih seronok dan efektif. Okey, bagus. Mulai sekarang, cikgu akan lebih banyak menggunakan bahan digital dalam kelas cikgu. Barulah pembelajaran kita lebih seronok kan murid-murid? Betul tak? Betul, cikgu. Dan kawan-kawan, kita mengoptimalkan penggunaan bahan digital bagi memperkasakan pendidikan negara. Bahan digital ni ada 1001 kebaikan yang kita dapat lihat dan berguna untuk semua lapisan masyarakat. Tidak kisah sama ada orang muda dan orang tua. Semuanya boleh menggunakan bahan digital ini kerana mudah diakses. Tetapi, kena ingat, kita mestilah menggunakan bahan digital dengan betul dan jangan menyalahgunakannya untuk perkara yang tidak bermanfaat. Lagi satu, bahan tradisional juga tidak boleh kita lupakan. Buku dan sebagainya masih perlu digunakan dan ianya tidak memerlukan internet. Kan lagi bagus kalau kita boleh menggabungkan kedua-duanya, baru best.